Saya tahu kalau mandi akak ada absorb, automatik akak ada kek. Soalan, kalau masa mandi belum selesai, saya sentuh kemaluan, adakah perlu ambil wuduk untuk solat? Sebab sentuh latu-latu batal tak wuduk? Baik, siapa yang mandi junub, mandi hadas, mandi haid, mandi wiladah, tak wajib dah ambil wuduk. Dengan syarat ketika dia mandi tidak lagi buat perkara yang membatalkan. Adapun kalau dia mandi, sama ada sebelum selesai mandi atau selepas mandi, tersentuh kemaluan dengan tapak tangan, ataupun tersentuh isterinya, atau tertidur, ataupun terkentut, keluar kecing, maka mandinya sah, tapi wuduknya tidak ada. Dia nak semayang, wajib ambil wuduk. Nak baca Quran, tak wajib dah, kerana sudah terangkat hadas besar. Faham? Sentuh latu-latu batal tak wuduk? Tak batal. Latu-latu budak-budak main lagi lah tak batal. Latu-latu mumpun tak batal. Yang batal ialah Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang angry bird-nya, pistol tu saja, maka hendaklah dia ambil wuduk. Dari belakang sampai ke hujung kepala ni, semuanya pistol batal belaka. Peluru 2 tir tak batal. Pegang seminggu lebih kemang itu, tak batal juga. Bodoh namanya. Faham?